Syukur, Alhamdulillah. Ya, saya harap berita ni benar dan rasanya sahih kot kan. Kerana kenyataan ni keluar sendiri daripada Menteri Luar Arab Saudi. Akhirnya tuan-tuan, Alhamdulillah kan. Arab Saudi menyatakan pendirian mereka untuk tidak bergantung ya pada Amerika Syarikat. Dan walaupun benda ni belum dimuktamadkan, tetapi at least dah ada kenyataan rasmi macam ni. Sekurang-kurangnya ada inisiatif ke arah itulah. Right? Kenapa nak kena bergantung kan? Stok minyak Arab Saudi jauh lagi banyak daripada US. You tak perlu bergantung pun. Dan ekspor minyak utama Arab Saudi ni bukan ke Amerika Syarikat pun sebenarnya, ke tempat lain. Dan antara customer terbesar untuk minyak Arab Saudi ni adalah antaranya Malaysia lah. Dan selebihnya negara-negara Asia yang lain, termasuk Jepun, kan, Vietnam, Thailand, Indonesia. So kenapa you nak kena depends kepada US ni? Sebab apa? Kerana takutkan Israel? Tak payah Arab Saudi, come on. You are one big nation tau, dengan jumlah populasi umat Islam yang cukup ramai, dengan sumber minyak yang luar biasa banyak, kan? Dengan Allahu Akbar, hai. Apa lagi nak cerita tuan-tuan? Arab Saudi ni negara kaya. Even Arab Saudi juga mempunyai jumlah pelancong antara yang tertinggi dekat dunia tau. Because you tahulah kan Mekah berada dekat sana. So pastinya jumlah pengunjung dekat Arab Saudi ni makin lama makin meningkat kan. Dan merancakkan sektor pelancongan dekat Arab Saudi ni yang boleh menjanakan duit yang cukup-cukup banyak. So you are not depending heavily on US. Come on Arab Saudi, wake up please. Kan? Kenapa engkau nak kena bermusuh dengan Iran? Even though yalah kita tahu alirannya Syiah dan Sunni berbeza. Tapi why? Musuh utama engkau ni bukannya Iran. Faham? Aliran saja berbeza, tapi sebelum ni pun dah berpuluh-puluh tahun. Pernah tak Iran attack Arab Saudi? Tak pernah. Never. Dan tak ada keperluan pun untuk Iran nak attack balik. Kerana in the end of the day, they are still a Muslim. Kan? Orang Iran pun banyak hantar jemaah haji pergi ke Arab Saudi untuk menunaikan haji, kan? So saya pelik lah tuan-tuan, kenapa Arab Saudi masih lagi perlu bergantung? Saya tak faham lah. Dan kita tahu kan, raja dia sendiri pun menjadi antara, bukan anjing lah, mungkin kasar bunyi dia, tapi lebih kepada suruhan ataupun mengikut telunjuk Israel US ni. No need. Please remember these words, please. Whether Sunni or Shia, our enemy is Islam. Right? This is a statement from, you tahu siapa lah. Okay? Please do remember who your real enemy. Right? The real enemy. Okay? Itu je.